Saya sebut tadi pengangguran sekarang di kalangan di antara paras terendah dalam 10 tahun. Disebut oleh menteri tadi 2.9%. Jadi harus ada usaha-usaha meningkatkan upskilling disebut atau reskilling. Selain daripada kejayaan luar biasa kita dalam melaksanakan program TVET, di antara negara berkembang yang paling berjaya merubah sistem pendidikan, menekankan TVET, itu adalah Malaysia. Dan terima kasih kepada TPM Datuk Seri Zahid Hamidi. Kita perkenalkan rancangan daya tahan ekonomi, Progressive Acceleration for Capability and Employment. Pertama, untuk kesiapsiagaan perlindungan sosial, dan kita telah persiapkan dana dari sudut saya katakan perlindungan sosial, membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan dan meningkatkan keboleh gajian mereka. Dan kita siapkan melalui Perkeso 580 juta ringgit. Kehadiran syarikat-syarikat besar, transformasi digital, AI, tetapi tahap keupayaan pekerja masih di tahap yang lama. Oleh itu ada usaha tambahan dan kita terpaksa menyiapkan dana yang cukup. Ucap terima kasih Perkeso kerana dana 580 juta. Yang kedua, pemerkasaan latihan dan penempatan kerja. Ini banyak di kalangan ramai, di kalangan golongan belia dan golongan rentan, supaya lebih berdaya saing dan produktif. HRD Corp akan memperuntukkan di bawah HRD Yakin Madani sebanyak 100 juta ringgit untuk maksud tersebut. Dan ketiga, pengupayaan pekerja gig. Pekerja gig ni jadi suatu fenomena yang baru yang menuntut kerajaan memberikan respon yang cepat. Sebab itu kita perkenalkan Akta Pekerja Gig dan perkenalkan Suruhanjaya Gig supaya ada mekanisme mendengar, menyelesaikan masalah-masalah dibangkitkan. Jadi kita ada peruntukan dana khusus untuk memperkukuh perlindungan keselamatan sosial pekerja gig sebanyak 20 juta ringgit. Ini termasuk e-hailing, P-hailing. Terima kasih.